Assalamualaikum guys dan selamat datang ke Rico Tour Channels. Hari ni kita balik kerja. So korang yang baru sampai jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan butang loceng dan lupa like dan ataupun share. Mungkin jam sikit jalan ni, jam macam biasa, tak pernah tak jam kan. Either teruk tak teruk je. Tapi hari ni kemungkinan teruk sikit. Ada berapa hal pula ni. So tadi baru lepas hujan. Pink color. Tadi baru lepas hujan. So jalan sedikit licin. Dah hijau dah. Minyak pun tinggal 2 bar. Sekejap lagi kita nak isi lah. Sejuk oh. Macam kat kamera tu. SRK 250. Yang tu dia 2 silinder, tapi dia crank 360. Bunyi macam train inline pun ada. QJ ni banyak sangat model dia. Semua nama lebih kurang je. Cuma kedudukan R ataupun tak ada R, ataupun ada R dan tambah lagi satu huruf, dah membezakan banyak dah. Nampak macam jam kan, tapi ni okey lah. Korang tengoklah cuaca mendung gila. Dia jadi gelap automatik. Lama tu tak nampak helmet ni. MS88 kan. Dulu zaman-zaman muda remaja tu, tanpa stiker. Oish, macam ada benda jatuh lah. Banyak gila botol. Botol mineral kan, banyak gila.
Macam struggle je kat sana masuk dalam. Oh, macam banyak kereta kan kita masuk terowong ni. Nanti struggle sangat dia nak masuk ke lorong motor. Rindu bau tuti. RR 150 Kawasaki Kips. Tak ramai lagi yang maintain dengan tuti punya motor. Semua dah, kawan-kawan saya semua dah beli 4 stroke dah. Macam tak berapa banyak kenderaan. Adalah jam, tapi kenderaan still banyak lah. Kadang-kadang jalan ni susah nak jangka tau. Tengok dalam map Waze, oi lambat tu. Dekat sejam boleh sampai. Tengok tak adalah jam sangat. Okey lah. Alhamdulillah. Tahu apa ni? Smart lah. MT-15. Betul lah, jam lah sikit sini. Pasal tu berhenti pula. Aduh, nak tukar baju kot. Tak
Careful tu. Jalan licin. Nampak? Banyak gila. Hati-hati bang. Laju pun hati-hati bang. Tengok orang sikit. Jangan nak rush time-time macam ni. Nak potong boleh, tak ada masalah, asalkan selamat kan. Saya minyak tinggal 2 bar, tapi sekejap lagi lah kita isi. Ni mesti sesak ni. Tapi kalau motor ni, kalau kita slow-slow je, maintain RPM bawah 5 tu, ada jimat gila. Walaupun dia 4 silinder, tapi kategori dia gila jimat lah. Nak banding dengan sama CC kan. Sama CC, sama layout, yang dia paling jimat lah. Tapi perbandingan pun tak adalah banyak mana pun kan. ZX4 yang lain semua 2 silinder. Okey. CBR. Oh, tinggi gila. CBR 150. Hujan maybe. Salah satunya, kadang-kadang dia orang bukan tak nampak tau, tapi dia orang tak perasan. That's why bila kita nampak, kita kena alert. Kita nampak ada motor sebelah sana, dia akan masuk sini punya, kalau sana jam sangat. So korang tak payah nak buat keras, tak payah nak sama laju, bagi je laluan. Sebab kita pun nak sama-sama jalan, guna jalan ni. Angka bang lalu angka. Lagi satu, kalau tak boleh nak laju, rasa tak boleh, tak yakin, jangan laju. Alright. Tak selalunya yang banyak accident ni yang tu lah. Ikut-ikut member, tahu-tahu tak boleh nak laju, had pun dah okay, kita punya had pun tak macam tu. I mean the maximum lah, depend pada masing-masing. Kadang-kadang orang boleh laju, kadang-kadang orang perlahan tapi paksa laju sebab belakang ataupun sebab member. Itulah jadi. Satu penggunaan tayar pun satu penting tak? Penting selamat sampai.
Banyak pula kereta motor berhenti tepi. Bahaya tau sebenarnya berhenti tepi ni. Kalau betul-betul tepi jauh daripada kenderaan tak apa. Lebih baik kita tadi dekat stesen minyak, tukar baju. Tiba-tiba ada lori kan merosak. Ni nak pergi sana, depan sikit pun tak apa, boleh. Dia dah start jalan kan. Oh, shock. Mengelak hujan kan. Dia punya fairing depan tu besar gila. Dah macam GS lah kan. Aveta. Saya rasa ni apa Vanguard. Vanguard. Kita try dua box. Boleh pergi 25 kilo tak? Kalau kita slow and steady kan. Lalu sebelah lori ni setiap kali dia ada satu perasaan tau. Sebab aku pernah tengok depan-depan mata orang yang bawa motor depan aku
Dia punya tayar lori, dia kebetulan dia lalu sebelah lori. Lepas tu tayar lori tu meletup tau. Sama kejadian yang macam dekat dalam video aku mungkin korang pernah tengok lah dekat FB orang post kan. Tapi benda tu jadi in real life tau, depan mata aku sendiri. Tayar tu meletup dan dia kena efek betul, dia terjatuh. Tapi tayar dia meletup tu tak adalah teruk sangat, tapi efek dia macam lalu sebelah dekat, tayar tu meletup dan dia terjatuh. Yang paling penting kalau kita jatuh ni biasalah, of course lah, luka satu kemungkinan boleh patah dan bahaya. Daripada belakang lagi lori, dia punya tayar kau tahu je lah. Kat belakang lagi kereta, bahaya mat. Salute lah brother tu. Motor Yamaha, raincoat Honda. Tak adalah kecil hati kan, dua-dua dia support. Kalau kita ni motor Honda, mesti nak pakai raincoat Honda juga. Laju bang, saya tak perasan bang. Alhamdulillah yang ni dekat sini dia tak berapa nak hujan lah. Saya rasa kalau belah depan, area belah Perak sana, mungkin tak hujan. Halfway lah. Tu abang sampai masuk, letak kaki tu kat atas. Kalau tak hujan lah, tak adalah basah. Cerah dari sini. Cantik tu, berkabut je. That's why bila kita beli motor ni, dia beli sekali kepuasan kita. Bukan semata-mata beli motor senang dapat, senang apa nak boleh celok-celok masa jam. No, dia beli sekali dengan kepuasan bawa motor tu. Kalau orang yang beli, yang minat kelajuan, adrenalin, mungkin contohnya salah satunya yang lebih kurang Ducati ke, dia punya feeling tu lebih lagi. That's why orang beli motor mahal-mahal, bukan nak menunjuk, bukan nak action, itulah kepuasan tu. Orang beli motor bukan nak setakat sono-sono je, orang nak enjoy. Enjoy the ride, enjoy the ride, enjoy style. Kepuasan membawa motosikal tu berbeza. Okey lah guys, saya rasa sampai di sini saja. Sehingga kita berjumpa lagi guys. Thank you for support. Alright, bye bye. Okey, minyak masih lagi 2 bar. Alhamdulillah. Okay guys, thank you. See you guys later. Bye.